Okey, jom kita fahamkan satu dokumen perniagaan yang selalu kita dapat, penyata akaun. Pernah dapat penyata akaun dan tertanya-tanya apa benda ni sebenarnya? Jom kita bedah siasat. Senang cerita, ia macam satu peringatan rasmi yang merumuskan semua aktiviti akaun anda. Kita rujuk terus dari sumber ni. Nampak tak? Ia terangkan peranan penyata akaun dengan jelas. Jadi, poin paling penting kat sini ialah fungsinya sebagai satu peringatan. Sangat direct. Okey, jadi apa je maklumat penting yang ada dalam penyata macam ni? Biasanya, ia akan senaraikan nombor invoice, baki hutang dan juga syarat pembayaran. Lengkap. Tapi bila sebenarnya kita akan terima penyata ni? Bukan setiap kali beli kan? Jawapannya mudah. Ia dihantar hanya bila ada invoice yang belum dibayar. Dan kat sinilah beza utama antara invoice dan penyata akaun. Satu-satu lawan semua. Jadi kesimpulannya senang je. Kalau semua dah bayar, takkan ada penyata yang sampai. Okey, sekarang kita dah tahu apa tu penyata akaun. Tapi, kenapa ia penting? Sebab ia bagi gambaran kewangan yang jelas, bantu elak terlepas bayar dan jaga hubungan baik. Fikirkan ia macam report kad kewangan anda dengan pembekal tu. Semua ada kat situ. Jadi, lepas ni kalau dapat penyata akaun, apa perkara pertama yang anda akan semak? Fikir-fikirkan.